Ini merupakan Institut Pendidikan Perhutanan. Kami menjalankan penyelidikan berasaskan hutan, sama ada daripada segi huluan ataupun hiliran. Apa-apa produk perhutanan juga kami ada melaksanakan ujian. Oleh itu kami mempunyai pelbagai makmal ujian yang akan menguji produk-produk yang berkaitan dengan perhutanan ini. Makluman juga, kami telah bermula seawal 1998 dengan akreditasi kepada dua makmal kami, iaitu makmal analisis kimia kayu dan juga makmal komposit kayu. Sebelum kami mendapatkan akreditasi Jabatan Sedik Malaysia ni, kami sendiri telah mempunyai makmal, namun tidak ada akreditasi. Jadi ini menjadikan satu masalah kepada pelanggan kerana tidak ada kepercayaan terhadap capability makmal ujian dan juga untuk pasaran antarabangsa memerlukan ada akreditasi daripada 17025 daripada satu badan akreditasi untuk membolehkan ekspor ke luar negara. Manakala untuk pensijilan produk telah berlaku banyak isu-isu kualiti di pasaran tempatan, di mana kita seacap kali mendengar isu-isu murid tersepit di sekolah oleh kursi yang digunakan. Kita dapat satu keperluan untuk menubuhkan satu badan pensijilan produk yang boleh mengawal isu-isu kualiti perabot di Malaysia. Dengan adanya akreditasi daripada Jabatan Sedik Malaysia ini, kami dapati keadaan sistem kerja di FRIM bertambah baik, bertambah cekap, bertambah efisien, dan kemudian daripada segi kompetensi penjawat awam sendiri nampaknya semakin meningkat, di mana kami dapat merancang dengan lebih teliti untuk latihan teknikal yang perlu dihadiri oleh penjawat awam. Untuk badan pensijilan produk, walaupun kami bermula pada 2014 baru dapat akreditasi, dan kami telah mendapat kerjasama yang baik daripada Kementerian Kewangan, di mana ianya telah memasukkan keperluan untuk mendapatkan pensijilan produk daripada FRIM kepada kontrak panel berpusat perabot. Terdapat syarikat baru-baru ini dapat berjaya mengeksport ke Singapura produk yang telah mendapat pensijilan pada kami. Dari segi pengujian perabot, kita ada 16 makmal yang telah berjaya akreditasi setakat ini. Kami dapat mengkomersialkan lagi perkhidmatan pengujian kami ini kepada orang luar. Jadi pelanggan kami semakin hari semakin bertambah, dan mereka banyak berpuas hatilah dengan perkhidmatan yang kami berikan. Kami juga telah mendapat pengiktirafan daripada MGTC sebagai rakan verifikasi untuk produk My Hijau. Ianya telah dianugerahkan semasa iGEM 2025 baru-baru ini. Jadi itu adalah satu lagi kejayaan yang kami peroleh setelah mendapat akreditasi daripada Jabatan Sedik Malaysia. Sebab keperluan untuk menjadi partnership kepada MGTC untuk produk My Hijau ni perlu mendapat akreditasi daripada Jabatan Sedik Malaysia. Kami juga telah berjaya menambah bilangan peralatan untuk mesin-mesin ujian. Sebagai contoh, di makmal pengujian perabot kami telah menambah 31 alat ujian, di mana ini membantu meningkatkan lagi kami punya kapasiti untuk pengujian. Sebelum ini kami hanya mampu untuk melaksanakan skop pengujian bagi standard BSEN. Namun setelah itu kami telah menambah kepada skop untuk pasaran Amerika untuk standard BIFMA, di mana keperluan setiap negara berbeza. Jadi daripada 345 ujian yang kami boleh laksanakan setahun, ini telah meningkat kepada 1445 ujian setahun. Peningkat ini terlalu besar, di mana ianya melebihi daripada 300% daripada sebelum ini.